Sekarang ni semua orang kerja nak menipu je. Pergi haji nak nipu orang. Nak buat umrah pun nipu orang. Korban pun nak nipu orang. Tapi kalau korban ambil lembu dekat Perbanan Ekonomi Islam Perak ni, bawah Masjid Agama Perak ni, korban trusted korban. Makanan lembu dekat sini dijaga daripada setiap sudut. Makanan dia halalan toiban. Ngapa you katakan makanan dia halalan toiban? Sebab lembu dema kat sini tak meragut rumput orang, tak ambil hak orang, tak masuk tanah orang, tak makan najis. Kamu bayangkanlah makanan lembu. Dema tanam sendiri makanan lembu. Inilah ladang makanan lembu. Korban besar sebesar-besarnya. Memang halalan toiban lembu ni makan. Harga lembu dema ni bermula daripada 4,800 sampai 5,800. Dan kalau korang beli kat sini boleh bincang. Harganya boleh bincang. Kau bayangkan kalau 4,800 7 bahagian, satu bahagian RM680 je komen. Puas hatinya dekat sini ni lembu-lembu dema ni. Dema ni bila komen udah booking kan. Gemuk-gemuk lembu ni. Udah booking lembu ni tadi kan. Dalam 3 bulan sebelum tu. Dema tak ada cas makanan nak jaganya sampai raya korban tu. Dema ni amanah kat sini. Itu je yang gemuk. Dema ni tak adalah mikir semata-mata nak untung. Dema fikir akhirat juga. Jalan balik agama Islam. Jadi ke masjid surau kampung, kalau komen nak buat korban, korban boleh ambil lembu-lembu kat sini. Lembu ni bawa Maib. Masjid Agama Islam Perak. So kiranya lembu ni harga yang tadi nyonya nyebut tu, free perhantaran, free tali ni, tali lembu tu. Dema tak ngambil. Free tu. Dan kalau komen nak sembelih kat sini pun boleh. Pucut. pun boleh kat sini. Dema mengelola kan semua daripada A sampai Z. Lembu dema ni terhad. Jadi komen nak korban tu lekat bukit dekat Perbadanan Ekonomi Islam Perak, bawah Majlis Agama Islam Perak. Dekat mana? Dekat bawah je komen. Ada komen.